Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini ialah last day untuk kita puasa before esok kita raya. Korang pening nak raya hari Jumaat ke hari Sabtu? Jumaat ke Sabtu? And actually Tiha memang team raya Sabtu sebab Tiha rasa macam tahun ni rasa macam cepat sangat masa berlalu. Ramadan tu rasa macam ya Allah sekejap gila, dan Tiha rasa macam Tiha pun sendiri tak sempat untuk nak prepare everything untuk raya kali ni. Dan nasib baiklah kita raya hari Sabtu. Tiha pun dapat cuti awal Jumaat, so hari ni Tiha bolehlah sikit buat kerja untuk settle everything. Sekarang pun dah lambat sebenarnya. Pagi tadi Tiha dah macam ting-tong, and then tengah hari tadi pun kita settle everything sikit-sikit kan. And Angah pun dah balik, Alung pun dah balik. So Nasrul dengan Bajak je sampai petang lagi. In term of rumah and juga persiapan Tiha sekarang ni almost like 60% to 70%. To be honest, Tiha tak settle lagi. So sekarang ni pukul 2.42. So agak lambat untuk start vlog, but I think it's okay sebab hari ni semua orang ada untuk buka puasa for the last Ramadan. And Tiha rasa macam okay, maybe it's a good things Tiha start lambat sikit. So hari ni akan menjadi hari yang agak busy sebab kita akan settle everything untuk persiapan raya esok. Dan kita akan ada majlis akikah Bilal untuk hari raya kedua. Dengar tak suara dia? Itulah dia. So sekarang ni rumah ni memang dah gegar dengan suara baby sana sini tau. Sangat-sangat meriah. Selalunya Tiha seorang, alhamdulillah diorang balik kali ni lebih awal daripada sebelumnya. So kali ni Tiha tak nak terlepas peluang juga untuk Tiha nak record kita orang punya momen-momen untuk Ramadan dan juga Raya 2026. So jom kita listkan apa yang kita nak kena buat sebenarnya. Sebab to be honest Tiha dah tak boleh nak fikir dah guys. Kita nak kena kemas ruang tamu. Kita nak kena sapu dan mop dan alihkan perabot sikit. Second, Tiha kena buat kek buah untuk Tok Wan dengan Tok. Kita kena pasang banner sebab nak bagi tegang banner tu. Sebab Tiha perasan banner tu dia kedut. So Tiha rasa better kita gantung awal. Kita akan siapkan baju raya untuk malam ni juga. Kita akan iron. What else guys? What else? I tak pernah fikir dah last minute ni. Maybe I should finally kemas bilik kot, I think. Sebab bilik I macam tak macam rupa bilik sebenarnya. Especially bila ramai balik rumah, kita kena letak barang kita tu betul-betul sebelah. So I think I will do that. So maybe after this Tiha akan tolong-tolong Mama dengan Alung kot. So ini ialah main dia, dah tulis. So kita akan settle down right now. Tengok guys, waktu ni lah dia nak naik kiri kanan. So just ignore my bare face and juga macam muka yang tak bersiap sebab memang dah tak boleh nak bersiap dah pun sekarang. So jom let's go, kita buat kerja. Guys, update. Sekarang kita keluar sekejap untuk beli ais, and then Tiha nak ambil juga label yang Tiha hantar kat kedai printing. And then kita akan siapkan menu buka puasa sekejap lagi. Agak santai ya raya kali ni sebab kita macam kita dapat tahu awal yang kita raya lambat sehari. So nampak macam semua orang still on control. No panic buying, no panic things. Banyak kedai dah start tutup lah. Dah cuti dah. Banyak kedai Chinese pun, kedai Cina pun banyak tutup. Dia tutup seminggu raya. So tiba-tiba ada abah. Au. Lepas dia pergi ambil barang tadi, kita nak pergi beli lampu ya guys. Tapi lampu dekat di awal habis. So sekarang ni abah bersama Kak Cik untuk pergi cari lampu. Misi mencari lampu. Ini kita akan beli ais bawah. Alright. Ais macam habis ya kat dekat luar ni. Siapa kata habis? Berani je cakap habis. Jangan habis sebelum aku beli. Okay. Abah. Alright. Aduh, panas hari ni. Mencabar jiwa dan raga. Last day of Ramadan. Depan rumah Tiha ada merchant guys. Ada orang jual merchant. Belang kuning hitam tu nampak macam tebu. Hai. Lok hati ni lah, lampu padam lah, lampu rosak lah kan. Dekat rak DIY tu kosong bah. Ada sekalian dengan dia punya badan tu je. Guys, that was fast. It just took us like less than 10 minutes. Kak Cik baru ambil apa je tadi bah? Less than 5. Tak lah, less than 10 minutes lah. Dah siap. Kita boleh balik rumah. Biasa setiap tahun orang yang tolong iron baju kita ialah Alung.
Along. Along tolong iron baju kita guys. Thank you so much Along. Along iron untuk semua orang ke? nampak. You are the best. Ni Along dah iron ke? Baju budak-budak macam main so cute. Kecil-kecil semua. Kalau korang tengok video yang Raya Mengejut tu pun 2022 pun Along yang tolong iron baju. Setiap kali kalau kita orang yang ramai-ramai kat sini, Along ialah orang yang akan iron baju kita orang. Jahat. Yes, thank you so much Along. Kita sapu dulu guys. Ella tak nak duduk dengan Nina. Aku kat luar. Belah. Belah. Datang dia orang kan. Belah tu tak pasal air, tak sedap. Tak sedap. Ella nanti kan kalau Ella makan dia telat. Dia macam dia. Sekarang kita mesti masang banner guys. Ambil je tu. Kat belakang kita dah buat dah set up untuk buka puasa sekejap lagi. Sebab dah halang-halang ada kemah kat luar kan. So kita ambil vibe-vibe buka puasa dekat outdoor. Hello JJ. Hello JJ. JJ. JJ balik kampung ke? JJ balik kampung? JJ balik kampung? Ella nak balik kampung juga. Ella balik kampung ke? Ella balik kampung. Yeay. Ella pasya tak? Ella pasya. Ella sayang Nuna tak? Tak sayang apa? Sayang. Mana? Dia sayang Nuna tak? You miss me? Una lapar ada pipi kat sini tu. Apa? Ada pipi kat sini. Mana? Ni kat situ. Apa ada? Ini jerawat. Ada jerawat. Sakit ke? Sakit. 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 Bilan. Bajak. Bilal. Bilan. Yeay, dua ni baru bangun tidur. Bilan. Bilal. Macam mana, Abah? Okay. We managed to do it, Abah. Banner. It's a majlis akikah Bilal Aiden dan majlis ulang tahun Kaf Shelby. Kita tengah get ready untuk berbuka. Nasrin cas buat air. Kita tengah potong nasi impit guys. Ya. Meanwhile Angah je relax sekejap dengan baby Kaf. Nasrin buat air. Nasrin buat air apa? Soda Rabina Laici. Rabina Laici. Soda Rabina Laici. Soda Rabina Laici guys. Tengok ni. Kalau buat ayak, Laici jangan kurang-kurang. 2 tin. Baru rasa. Ayak jangan ambil banyak-banyak. Mana? Boleh cukup. Buka puasa bah. Kita buka puasa dulu. Baca. Masa Kita buka puasa dulu dan kita semayang. Tak payah buat macam hebat sangat kau. Langsung kau seorang je air lain. Orang lain masak je. Awak yang buat ayak mesti nak asal ayat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Akbar. Allah. Tak ayat apa? Ayat apa? Sedap ke? Kotor ke bersih? Is it dirty or is it okay? Minta apa? Awak buat freestyle tadi. So kita dah get ready kat sini guys. Kita ada nasi impit, kita ada ketupat, kita ada rendang, kita ada kari daging, kotiau goreng dan juga bihun goreng. Lepas
tu ada temikai sikit. Makan-makan bah. Kita makan dekat luar. Oh, kita ambil suasana. Ambil lah. Okey, stop. Clear. Okey. Mandi. Oh, Menyegarkan. Menyegarkan. Berapa air nasi buat sedap? Dia ambil apa? Ketiau. Ketiau kungfu. Ketiau kungfu. Semua orang tengah makan. Mama. Tak. So makan. Ni dia punya. Bismillah. Apa? Makan. Ni betul apa? Ada sedap. Sedap guys. Nasi buat air pun sedap. Siapa? Asyik cakap dengan siapa? Cik, video vacation kat ni cik tak post lagi pun. Cik. Aku tak edit lagi. Apa kakak? What you want? Ni kakak punya. Tak makan ni. Kan nak apa? Tak apa, aku dah dengar suara. Wah. Kiri kanan atas bawah guys. Mengapi. Murah gila. No stop daripada tadi guys. Diorang no stop main game tadi. Sekarang kita sesi chat. Tapi kalau nak kita tamu, bahagian je. Kita orang datang. Aku nak bawa straight. Sebab dia habis. Wah. Meriahnya weh. Ha. Kalau tak habis itunya. Hai, buang lah. Orang hebat lagi bila orang ni lah. Orang Cina hantar. Wow. Abang ni apa? Dia pergi ada. Guys, memang tak relax guys. Atas kanan kiri bawah memang tak relax. Aci dah beli satu dah. Dah teracun sekali. Tak, tahun ni bukan tak main tembak banyak-banyak tau. Setiap tahun beli. Tahun ni kita nak try yang lain. Yang mana? Asyuk beli apa? Yang ni dia bunyi macam roket. Roket. Bilangan daddy ke? Bilangan daddy. Hi. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Habis dah. Tadi Diorang nak bakar satu bunga api. Nasrul dengan Abang Di beli tadi. Itu je ke? Lah itu je dek. Nasrul, I expected more. Abang Ajak, macam mana? Review sikit. Macam kentut Abang tadi tu sebelum pergi Perak. Adik, aku tak sangka. bukan yang beli belakang tu. Yang suruh beli belakang tu aku beli je yang suruh beli belakang Aku tu. tak sangka taste sama macam tu Nasrul. Bukan ni. I was expected dia macam boom macam tu dah. Bunga. Dia macam Bila. Hai. Ih. Jadi main apa tu? Bunga api. Habis dah. Wow. Main depan. Is here guys. So sekarang ini pun dah pukul almost 10.30. Sekarang dah pukul 10.30. Kita dah relax tadi. Tiha ada lagi satu tugasan malam ni nak kena buat, which is Tiha nak kena bake kek buah matok. So kita akan start slow-slow. Tiha lupa nak record tadi. Tiha tengah buat kek buah. Tiba-tiba
Out of nowhere, abang ditanya, ada tak barang untuk nak buat kek batik? And tada! Dah buat apa? Dah buat apa? Nak jadi dah kejadian dia. Wow. Karami. Macam mana tiba-tiba terinspirasi nak buat ni bang? Sebab kita nak sambut hari raya kan. Oh. Kita kena jeman-jeman Abang buat kek batik. Last minute pun jadi ha. Dia sanggup pergi beli biscuit berry. So biscuit berry je yang tak ada. Yang lain semua barang semua ada sebab Tiha buat brownie sebelum ni. Saya dah buat kek buah yang batch pertama. Tiha akan buat 2. So ni yang pertama. Sekarang kita akan buat yang kedua. Let's go. Sekarang pukul 12.30. So, jom kita buat cepat-cepat. Nak rehat. So, jom. Masih santai kawan. Baru lepas berperang dengan Bilal. Bilal tadi main macam orang tak nak tidur. Sebab apa? Hello guys, kita tengah buat kek buah. Ni batch yang kedua. Jadi dah buat dah yang pertama. Yang pertama tadi Tiha buat, dia lupa nak record. Lepas tu baru teringat. So tak apa, kita buat lagi satu batch. So sekarang kita tengah pukul gula dengan mentega, dengan butter untuk dikembangnya. So sekarang pukul apa? Sekarang pukul 12.40. Okey. Kita jadi yang batch pertama dah masuk oven. So kita boleh relax sikit lah. Okay. Meanwhile, Abang Andi punya dah menjadi rupa ya guys. Cantik. Okay, bye. Okay guys, update now. It's almost 3 AM. It's almost 3 AM. Almost 3. So, I dah habis dah buat kek. Dia dah habis dah buat kek. 1 and 2. So finish already. Sekarang Tiha je dengan Angah tak tidur lagi. Angah dengan Nasrul pukul 2 tadi baru balik. Pergi Dobi. And now 3 AM guys. We are mother always have to do mother. I know tomorrow is Raya, but I just finished my thing. And I have to clean it up, which it's such a messy thing. So, jom kita settlekan everything. Kita kena kemas-kemas. Dan kita dah boleh rehat. Because hari tak larat dah. Okay, that was enough. Itu je video untuk kali ni. Thank you for watching my video. Jangan lupa untuk like, share and subscribe my video guys. Bye bye guys. See you guys tomorrow for Raya 2026. Okay. Bye bye.